Ya, betul. Boleh kalau bersama doa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hidayati wa man sanna bi sunnati wa ala alihi wa sahbihi hayati yaumiddin. Subhanaka la ilaha illa anta innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala syekhuna bisanadil muttasil anqal qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi ummi darin amin. Wa biqal qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma hdini wa syadidni wa fi riwayat Allahumma inni as'aluka al-huda wa syidad. Qala Nabi qala Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wa qala Subhanahu wa ta'ala wa idza huyitum bi tahiyyatin fayyu bi ahsana minha aw rudduha. Wa biqal anna rajulan Sala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu islam khair qala tut'imu at'am wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'raf. Wa biqal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khalaqallahu Adam alaihi salam qala idhhab fasallim ala ulaika nafar minal malaikati julus wastami' ma yuhayyunaka fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu zurriyyatika. Faqala assalamu alaikum faqalu assalamu alaikum warahmatullahi fazadu warahmatullah. Wa biqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu wa la adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum absus salam bainakum. Wa biqal qala Rasulullah sallam idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Wa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra ala majlisi fihi akhtalatun minal muslimin wal musyrikin abadatul awthan wal yahud wasallim alaihim Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah man alim nikmatul Islam wal iman. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masa yang telah tentukan oleh Allah Subhanahu wa taala akan berlalu ya, lagi masa akan meninggalkan kita ya. Maka saya ingin kita mengejar masa itu kadar yang termampu untuk kita kejar masa itu. Barang siapa yang tidak mampu maka berusaha untuk mengejarnya kadar yang termampu. Kerana masih itu berjalan begitu pantas ya. Dan masa juga menyebabkan kita terasa yang kita ni akan ditinggalkan ya, masa-masa yang berlalu ya. Itu di antara masa itu meninggalkan kita, menyebabkan kita lama-lama kita meninggalkan masa sehinggalah ya akhirnya kita tak bernyawa, maka masa akan terus berjalan sehinggalah ya akhir dunia yang Allah Ta'ala miliki ini iaitu berlakunya hari akhirat ya. Itulah masa dunia yang tempat kita menumpang seketika. Maka Nabi SAW mengingatkan kita ya, setelah untuk kita
selalu mengharapkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, iaitu tunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita minta Allah Taala kekalkan kita dalam hidayah. Kerana hidayah itu adalah suatu yang sangat tinggi nilainya, yang tak dapat kita dicapai dengan akal kita. Itu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa yang akan memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak mampu untuk memberi hidayah sebagaimana Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kepada bapa saudaranya yang tidak terima da'watuna Nabi. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Bahawa engkau ya Muhammad tidak memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Yang kamu kasihi pun tidak dapat hidayah. Kerana hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, hidayah itu akan dapat. Kita sebagai umat akhir zaman, apa yang mampu kita mengharapkan adalah untuk kita sentiasa dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dalam apa juga suasana atau keadaan kita hari ini, Allah Taala uji bermacam-macam ujian. Ujian orang besar ujiannya lah lain, orang kecil ujianlah lain, pemerintah ujiannya lah lain, anak-anak ujiannya lah lain, anak-anak kita menguji kita, itu satu ujian yang Allah Taala tetap akan menguji hamba-Nya yang masih diberi pinjamnya nyawa seketika oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita sebagaimana hadis daripada Imam Muslim, hadis daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda kepada aku, kata Sayyidina Ali, apa dia? Allahumma hdini wa sadidni. Ya Allah, ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku. Itu Sayyidina Ali meriwayatkan daripada Nabi, iaitu supaya kita banyak memohon petunjuk. Allahumma hdini, ya Allah berilah petunjuk kepadaku, ya Allah berilah hidayah kepadaku, wasaddidni, dan tetapkan aku untuk istiqamah dalam ketaatan kepada Allah, iaitu kita kan berterusan untuk kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dalam apa juga situasi dan keadaan. Kita kan banyakkan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita waktu kita sedar ataupun waktu kita dalam keadaan sibuk, disibukkan dunia yang kita berada di dalam. Dunia memang menyibukkan kita, itu antaranya. Kenapa kita masih tinggal dekat dunia? Memanglah kita disibukkan dengan dunia kita, tapi kita janganlah rasa itu satu perkara yang membebankan kita. Itu bukan satu bebanan, itu adalah satu perkara yang memberikan kekuatan kepada kita. Untuk apa? Untuk kita melaksanakan segala tuntutan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, dalam kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa taala, makalah Nabi kemudian dalam riwayat yang lain juga pun benda sama juga, hadis yang sama, Allahumma inni as'aluka huda wassidad ataupun wassadad, itu antaranya, ya Allah, aku mohon kepadamu untuk mendapat hidayah, itu di antara. Apatah lagi kita hari ini kita berada di bulan Rajab, supaya kita selalu mengharapkan
mengharapkan keberkatan dalam kehidupan kita, ya, mengharapkan kita diberkati di dalam bulan yang Allah Taala muliakan, ya, di mana Allah Taala muliakan kita, ya, di bulan Rajab, ya, iaitu bukan itu sahaja, ya, tetapi banyak pun perkara yang perlu kita menghadapinya. Ini di antara, ya, kita selalu baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan, dengan samping kita minta sentiasa dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, juga dalam keberkatan, barakat, ya. Kita berkat ni satu perkara yang tak nampak, ya, tak nampak, benda sulit, ya. Benda berkat ni sulit, tetapi kita yakin, ya, yang sulit itulah yang menyebabkan seseorang tu rasa tenang, ya. Itu dalam keadaan istilah kita iaitu bersifat qanaah, kecukupan, ya. Maka setiap orang tu kalau ada sifat qanaah, kecukupan, ya, walau banyak mana cukup, kesikit pun cukup. Kadang kita terbalik, ya, yang banyak tak cukup, ya. Selang sana, selang sini, ya, itu yang jadi masalah, ya. Macam tak cukup, ya. Kenapa? Sifat qanaah itu tak ada, ya. Sifat mencukupi itu tak ada, ya. Ini yang jadi masalah. Sehingga apa? Allah Ta'ala uji dengan bermacam-macam dunia milik Allah Subhanahu wa taala. Itu antara ujian, ya. Setiap orang akan diuji. Allah Ta'ala tidak membebankan atau menyukarkan seseorang dengan ujian, iaitu ujian itu terkandung dengan ataupun kemampuan yang akan dipikul oleh seseorang, ya. Allah Ta'ala tak menguji dengan macam-macam. Walaupun kita lihat hari ini ujian daripada sahabat-sahabat kita, ya, dengan ujian yang sangat getir, ya. Ala kulli hal itu adalah satu iktibar yang boleh kita jalankan, bahawa Nabi ingatkan setiap manusia itu kena ada sifat qanaah. Yang jutawan sifat qanaah, style jutawan, ya. Yang kaya qanaahnya style orang kaya. Yang miskin buatlah style miskin. Ini kadang terbalik, yang miskin buat apa macam orang kaya, tak kenalah, ya. Akhirnya pun terbelit sendiri. Kenapa? Tidak pernah cukup, ya. Sebab tu Nabi saya ingatkan kalau manusia itu rasa cukup, dia nasihat Nabi tak sampai andai kata manusia kecukupan, ya, tetapi hakikatnya manusia tak pernah cukup. Andai kata diberi satu gunung Uhud, ya, dia akan minta yang kedua, dibagi kedua minta tiga minta seterusnya lah. Kenapa? Kerana tidak ada sifat qanaah, ya, sifat kecukupan, ya. Dan juga di hujungnya keberkatan tak ada. Keberkatan tak ada, ya. Kadang kita lihat orang yang kaya raya, ada yang dia tak tahu keberkatan, sebagaimana keberkatan yang berlaku kepada khalifah yang kelima, Khalifatul Khulafaur Rasyidun yang kelima. Kejut lima siapa pula, yang kita 4 aja, ya. Iaitu yang ada sejarah kata Khulafaur Rasyidun yang kelima iaitu Umar Abdul Aziz, ya. Umar Abdul Aziz zaman beliau, ya, zaman Umar Abdul Aziz adalah zaman yang sangat hebat, tetapi memerintah pun tak lama, ya, menguasai tak lama. Ya, kerana dia ada salah satu daripada zuriat, keturunan daripada Sayyidina Umar, ya, radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar orang yang hebat, mental lebih berapa, dekat 10 tahun lebih, ya. Riwayat 13 tahun Sayyidina Umar merintah, ya, pemerintahan yang lama.
Beza dengan Sayyidina Abu Bakar, tak lama. Tapi dekat situ iaitu berkaitan kenapa? Keberkatan. Keberkatan yang ada, maka kecukupan. Hebat Sayyidina Umar. Malam-malam cari orang susah. Sekarang orang susah cari orang. Ini je masalah. Ini yang jadi sifat itu tak ada. Kehebatan itu Sayyidina Umar. Begitu juga kehebatan dengan Umar Abdul Aziz. Di antara kehebatan Umar Abdul Aziz, menerima nasihat daripada Bahlul. Bahlul menasihati Umar Abdul Aziz juga. Bahlul juga dari riwayat katakan bahawa dia menasihati siapa? Harun Rashid. Itu di antara kehebatan yang orang sedia menerima nasihat. Hebatnya orang tu menerima nasihat walaupun yang menasihat adalah orang biasa. Berbeza sekarang penasihatnya, kadang penasihat orang akan gelarkan penasihat 20%, itu gelaran dia. Penasihat 20% sebab piramid dah hancur. Penasihat yang menjadi masalah. Jadi teruslah menjauhkan dari Allah Subhanahu Wa Taala sampai lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Penasihatnya adalah menyesatkan. Itu jadi masalah. Ad-dinu nasihat. Karena agama itu adalah nasihat. Itu di antara perkara yang dinasihat kepada kita. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala menasihatkan manusia, sebagaimana nasihat itu yang ditujukan kepada kita, iaitu dalam bab adab kita berada dengan saudara kita atau dengan kaum kerabat kita ala kulli hal. Banyak perkara yang menjadikan kita kadang-kadang kalau menjadikan kita salah satu daripada sifat kita adalah tidak mahu menerima nasihat. Itu yang jadi masalah. Ad-dinu nasihat. Itu antaranya. Iaitu nasihat Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan dengan dalam surah An-Nur. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah orang lain. Yang rumah itu adalah bukan rumah kita. Itu bab adab. Dalam bab adab nasihat supaya kita jaga maruah. Iaitu jaga keaiban orang lain. Itu di antara. Walaupun ayat ni mengatakan bahawa nak masuk rumah orang kena minta izin. Tapi hakikatnya kita lihat ini adalah cara nasihat kepada yang kita ni adalah kena terima nasihat orang lain, walaupun ayat ini mengatakan memfokuskan nak masuk rumah orang kena ada izin. Tak ada izin balik. Itu dia. Itu cara. Kemudian apa? Hatta tastanisu, sehinggalah kamu mintai izin wa tusallimu ala ahliha, dan memberi salam kepada penghuni, kepada penghuni rumah tersebut. Salam 3 kali tak ada, kita keluar jaga keaiban rumah tersebut, kerana rumah itu ada aurat. Rumah itu ada aurat. Walaupun kita kata yang ada aurat manusia, kerana manusia ada akal. Tak, tempat tinggal kita kebanyakan dah rumah mana ada terbuka gitu, daripada hujung sampai hujung orang nampak pun ada. Paling kurang pun ada langsir menutupi apa yang ada di dalam rumah. Taklah tu ataupun itu kalaulah rumah yang bercermin. Masjid tak perlu dah. Masjid memang dibuka untuk memang siapa-siapa boleh masuk. Tak kira lah orang betul ke orang tak betul. Itu namanya rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala jadikan manusia bermacam-macam rupa. Ada yang siuman, ada yang tak siuman.
Yang nak masuk rumah Allah Ta'ala bukan pergi siapa, cuma ada adab-adabnya nak masuk rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu je yang boleh kita jadikan sebagai sandaran, ya, sandaran dalam kita menentukan rumah Allah dengan rumah kita, atau rumah manusia, atau rumah muslim, buyutil muslimin, rumah-rumah orang Islam. Kena ada peraturan, ada cara, kerana apa? Nak menjaga keaiban. Dan mungkin bisa salam supaya berita tahu ada keadaan kita, ya. Kemudian ada sekarang tak, sekarang dia main WhatsApp je, saya nak datang, dah datang, okeylah, tak ada masalah pun, kerana mintai izin nak datang ke rumah bulan 3 bulan, ya. Kerana apa? Kerana nak ziarah, silakan. Itu pun salah satu daripada cara mintai izin, ya. Tak salah pun, ya. Setengah-tengah dah datang rumah beri salam, tapi kalau tak diberitahu, dah datang kosong, ya. Tuan rumah dah keluar, satu hal juga, ya. Itu satu hal, tak ada masalah pun. Tak beritahu pun memang tak kisah pun. Tak beritahu, tak ada orang, kita balik, ya. Kalau ada orang, kalau diizinkan naik, kita masuk. Tak izin, apa nak pula, duduk kat tu sekadar untuk bersapuk di luar rumah. Salah tak salah, ya. Tapi cuma masyarakat kita, datang rumah langsung tak pelawar, kan itu. Itu setengah itu datang rumah dia langsung tak pelawar masuk rumah, ya. Santai dia, kadang-kadang tak ke situ, ya. Kadang-kadang dibawa ajak ke keluar dan sebagainya. Itukah kaedah masing-masing. Salah tak salah? Memang tak salah pun, ya. Right. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga ingatkan kepada kita, iaitu dalam masalah penghormatan, ya, menghormati di antara satu sama lain. Maka setiap orang yang beriman ada dia punya title, ada kedudukan. Selama dia orang beriman, dia ada kedudukannya sebagai seorang muslim yang kena jaga, ya, macam-macam keaibannya, ya, macam-macam lah, ya. Ada beberapa perkara yang perlu dijaga, ya. Itu di antara wa idza huyitum bi tahiyatin, ya. Dan apabila kamu diberi sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan penghormatan yang lebih baik. Right. Ini satu perkara. Kadang budaya kita, ya, budaya kita berlaku hari ini, ya, orang saling memberi hadiah contoh, ya, nak bagi hadiah kepada seseorang, ya. Maka orang memberi hadiah tak ada masalah. Istilah balas tak balas itu lagi tu, ya. Nak balas silakan, tak balas pun tak apa pun, ya. Kadang terbalik, itu bagi hadiah dia tak balas, itu yang masalah. Itu nama penyakit, ya. Kita memberi hadiah kepada seseorang, tak perlu kita mengharapkan balasan, ya. Yang kita mengharapkan adalah redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Maka kita di antara kita dalam dalam hubungan, ya, di dalam muamalah kita sesama kita gitulah, ya. Taklah tidak mengharapkan apa-apa, ya. Kita mengharapkan doa, ya. Sebab itulah apabila kita jumpa dengan sahabat, ya, kita yang pertama kita berdoa dengan memberi salam, ya. Itu dah dasarnya, ya. Assalamualaikum dan sebagainya. Walaupun Nabi akan sebut nanti, ya, macam mana kalau kita orang non-muslim beri salam, apa nak jawab, ya. Boleh jawab, tak boleh jawab, ya. Maka Nabi tunjukkan macam mana, ya. Sebagaimana kisah orang Yahudi memberi salam kepada Nabi. Dia bukan beri salam, dia menghina Nabi. Assalamualaikum, Assalamualaikum, celaka olehmu, ya. Maka sahabat ketika dia dengar, dia balas Assalamualaikum, ya. Sama
dengan balasan, ya. Jadi kita biasanya kalau beri salam assalamualaikum akan jawab waalaikumsalam. Andai katalah dua orang saling salam beri salam, seorang jumpa assalamualaikum, yang saling assalamualaikum, itulah jawapan dia, ya. Jawapannya sama, memberi salam dan yang menerima salam dengan jawaban yang sama, tak salah pun, ya. Saya jumpa dengan Haji Manap, assalamualaikum, Haji Manap pun assalamualaikum, itulah jawapannya, ya. Cuma kita kelaziman kalau orang beri salam kita jawab waalaikumsalam, ya. Ini berlaku pada sahabat, ya. Dia akan berusaha untuk memberi salam yang pertama, ya, tapi dan sahabat dengan Nabi salam kepada Nabi, ya. Tetapi belum Nabi dah beri salam dulu, itu dia punya cepat, ya. Salah tak salah, ya. Itu di antara dia sebagai apa, tahiyat, penghormatan kepada mereka, ya. Ini di antara satu perkara yang Nabi atau Allah Taala ingatkan kepada kita, iaitu memberi penghormatan yang terbaiklah, dibalas dengan kebaikan. Itu salam. Dalam balik kepada hadiah, ya, itu begitu juga, ya. Kita memberi, kita jangan mengharapkan, ya, cuma kita mengharap redha Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, ya, kita buat majlis kenduri walimah, ya, buat majlis walimah, tak ada istilah nak salam teruk, tak ada, ya. Tetapi kita nak usahakan meraihkan dengan apa? Dengan kita memberi sedikit hadiah ataupun sumbangan. Tapi bukan kita mengharapkan, yang kita sebagai tuan rumah tidak mengharapkan itu. Orang memberi, kita menerima, tak bagi pun tak apa, ya. Tidak ada istilah itu, ya. Kadang-kadang masyarakat di luar sana ada setengah lah katakan bahawa ada sebaliknya, ya. Dia buat majlis kenduri, moga ada moga-moga, ya. Orang nyumbang itu, ya, dah dapat bayar hutang, satu hal juga, ya. Nak buat majlis kenduri, kadang-kadang sampai berhutang, hutang sana hutang sini, semata-mata nak buat kenduri. Itu adalah satu perkara yang tak betul, ya. Itu suka yang salah, ya. Sebab tu Nabi, ya, aulim wala bisyatin, ya, buatlah walimah walaupun dengan seekor kambing, ya, walaupun dengan seekor kambing. Kita bayangkan kalau seekor kambing satu keluarga cukup je, ya. Kalau kita bayangkanlah kita sembelih seekor kambing, anak beranak pun kadang takut tak cukup, ya. Tapi ala kulihat itulah yang dikatakan sebagai apa, kemampuan yang boleh, yang Nabi sadarkan itu, aulim wala bisatin, buatlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Nabi tak sebut kambing biri-biri ke, kambing zaman bo ke, ya, kambing apa pun tak, ya. Tak kisahlah. Itu di antara. Kenapa? Bukan kita nak mengharapkan balasan. Itu hanya untuk meraihkan orang yang hadir, itu di antara beberapa perkara. Sebab itulah, ya, kalau arwah ayah saya dulu itu nak buat duit, dia tanya nak duitnya berapa, itu dia tanya. Dia tak tanya berapa jemputan, dia dah tanya sekian, okey, alright, inilah untuk apa, untuk buat kita jemput dengan jumlah yang cukuplah. Itu tak ada salah. Dan apa, kita bukan mengharapkan balasan. Niat kita adalah untuk memberi, meraihkan saudara kita yang hadir, dan juga meraihkan apa, majlis walimah tersebut. Itu saja, ya, yang yang sepatutnya lah, ya. Alright. Kemudian itu tentang balasan dan sebagainya lah, ya. Kemudian Nabi juga ingatkan kepada kita, iaitu hadis daripada Abdullah bin Amr bin As, ya. Ana rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu Islam, adakah, apakah yang dikatakan tentang apa yang baik, ya, apakah yang baik tentang Islam. Kita tanya, ayu Islam, apa yang baik tentang Islam?
Islam dah baik lah. Yang tak nak Islam tu masalah lah. Itu je senang. Ya. Habis dia orang naik Islam itu dah baik. Sebabnya contoh orang bukan Islam nak memeluk Islam. Ya, dia berhasrat untuk memeluk Islam. Kan Muslim tiba-tiba masuk Islam untuk kesihatan. Maka yang pertama kita raikan, kita terima azam dia untuk memeluk Islam. Kita boleh tangguh. Ya, tangguh. Kita boleh tangguh hanya urusan yang berkaitan dengan undang-undang. Itu boleh tangguhkan. Tapi kalau orang tu betul-betul nak memeluk Islam ketika itu, maka kita wajib mensyahadakan dia ketika itu juga. Tak boleh ditangguhkan. Ya, berarti yang boleh tangguhkan apa? Urusan lain. Ya, urusan untuk pendaftaran, ya, urusan untuk menukar IC ke, ya, status nama dan sebagainya. Itu nombor 2. Ya, itu kendian. Ya, itu di antara ya perkara yang ditelaskan di Islam. Itu katakan Islam itu adalah kebaikan. Ya, pandang ke Islam. Kadang-kadang orang kadang-kadang setengah-setengah sekarang katakan agama Islam, beragama Islam, tapi PL-nya dia tengok PL je. Ya, kerana ramai orang Islam tapi belum tentu yang ada yang beriman mukmin. Ya, namanya Islam. Itu yang jadi masalah. Ya, yang lemah akan terus kondemkan apa tu Islam. Ya, itu jadi masalah. Maka katanya apakah yang kebaikan atau amalan yang baik dalam Islam? Nabi katakan hadis daripada Abdul Ghafar bin As mengatakan bahawa tut'imat ta'am, memberi makan. Saya tadi dia nak beri makan. Iaitu buat ke kenduri ke beri makan. Tak kira kenduri apa pun. Ya. Kemudian apa? Takrib salam. Jumpa salam. Biasa majlis walimah beri salam dan makan. Itu je. yang ada. Maka apa yang Nabi sebutkan kebaikan Islam itu adalah memberi makan bagi orang, ya, dan juga takrib salam, ya, memberi salam kepada sesiapa yang kita kenal ataupun yang kita tak kenal. Ya, yang tak kira siapa yang kita rasa Muslim, kita beri salam je lah. Soal jawab tak jawab itu adalah soalan yang kedua. Ya. Jika dia faham, dia akan jawab salam tersebut. Abu Hurairah juga mengingatkan kepada kita sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim juga. Nabi bersabda, Allah telah menciptakan Nabi Adam lalu difirman, pergilah dan ucapkanlah salam kepada sekumpulan para malaikat yang sedang duduk. Ini awal mula, ya. Nabi Adam menjadikan, kemudian dia beri salam kepada para malaikat, ya. Kerana apa? Ketika itu kan berlaku wa sekolah menerima ini jain fil ardi khalifah qul atin fil hamid silfiya wa isbukul dima. Ya, Allah Taala seolah mempertikaikan ataupun roh Allah Taala mengatakan bahawa kenapa nak jadikan manusia, ya, yang kerjanya adalah menumpahkan darah, menindas macam-macam, ya. Itu antara yang para malaikat seolah memprotes, pada seolah-olah ayat itu memprotes Allah Ta'ala nak jadikan manusia. Hakikatnya bukan, ya, bukan malaikat nak protes, ya. Malaikat mengatakan bahawa dunia sebelum sebelum Allah Ta'ala jadikan manusia, ya, iaitu Allah Ta'ala jadikan para jin pun kerjanya buat kerosakan di atas muka bumi juga. Kenapa dua-dua kejadian ataupun dua makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan ni adalah sifatnya adalah sifat yang membawa syariat, ya, iaitu membangunkan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, daripada para jin, ya, manusia apatah lagi, ya, para jin itu di alam malakut, alam yang tak nampak contoh, ya. Maka dua-duanya adalah sifatnya adalah sifat yang
yang mereka wajib mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, laksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu Nabi Adam dia mengarahkan supaya memberi salam kepada para malaikat yang sedang duduk. Dengarkanlah balasan yang mereka ucapkan kepadamu, sungguhnya dia adalah satu penghormatan bagimu dan zuriatmu. Ya. Kenapa salam yang diucapkan kepada Nabi Adam juga ya, sebaliknya itu adalah sebagai apa? Sebagai penghormatan kepada manusia, kepada umat manusia. Lalu beliau mengucap, semoga kejahatan dilimpahkan kepada kamu. Maka mereka para malaikat menjawab, semoga kesihatan dan rahmat Allah dilimpahkan kepadamu. Ternyata mereka menambah pada ucapan tersebut, ya. Warahmatullahi dapat rahmat Allah SWT. Ya, sebab itulah ya, apa yang disebut oleh Nabi ya, apabila manusia memberi salam kepada yang lain, maka dia akan jawab salam tersebut. Farudduhu, ya, dia akan menjawab salam itu. Kalaulah yang menjawab salam adalah para malaikat, maka doanya sangat adalah doa yang mustajab. Kerana apa? Layak summa amar Allah. Malaikat adalah makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan, dia tak ada dosa. Dia patuh dengan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak ada protes. Ya, walaupun ayat sebelum saya sebut seolah malaikat protes Allah Ta'ala nak jadikan manusia, tak, ya, bukan itu nama protes, ya. Itu secara menanya, menjelaskan itu dan gini. Itu di antara perkara yang Allah Ta'ala sebutkan ataupun melalui hadis Nabi SAW, iaitu rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu ya, balas dengan rahmat Allah Subhanahu. Lalu dan juga hadis yang lain menyatakan bahawa la tadkhulul jannah hatta tu'minu, ya, tidak akan masuk syurga sehinggalah orang itu beriman. Maka ini satu ganjaran, ya. Ganjaran nak masuk syurga adalah apabila seorang itu beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga manusia belum dikatakan beriman sehingga dia saling kasih mengasihi di antara satu dengan lain. Sebab tu innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara.
So, sama sikit je. Apabila kita melihat dalam hadis ini katakan bahawa manusia itu masuk syurga adalah dengan syarat beriman. Dan juga dikatakan tidak sempurna seorang itu imannya apabila tidak ada sifat kasih sayang. Tidak ada sifat kasih sayang. Lalu Nabi aula aduluku ala syai'in, bolehkan aku tunjukkan sesuatu untuk menunjukkan manusia itu boleh masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Lisinya satu, iza fa'altumu, jika kamu lakukannya tahabbtum, maka dia akan dikasihi. Mana kita saling menghormati di antara sesama muslim, akan maka nilai ataupun marwah umat Islam itu akan sendiri akan hukum akan dikasihi dan sebagainya lah, akan timbul kasih sayang. Timbul juga sekarang Ustaz, orang Islam ni asyik bertekar tak habis-habis sebab dia orang Islam, dia tak beriman, senang cakap, marah-marah dia kalau dia beriman dia tak macam ni, dia cuma nama Islam je. Kalau diletakkan bahawa aku beriman dengan Allah Ta'ala, yang jadikan bahawa innamal mu'minuna ihwa, kata Allah Ta'ala orang yang beriman tu bersaudara. Tetapi macam mana hari ini orang Islam masih berantakan tak habis, sana ini sini, kerana dia tidak meletakkan Islam itu sebagai dasar. Sebab tu kembali kepada dasar selesai. Kerana yang berlaku hari ini, siapa nak siapa yang boleh aku kuasai, siapa yang boleh aku makan, itu je. Dia tak letakkan kepada dasar yang Allah Ta'ala sebut innamal mu'minuna ihwa. Kalau letakkan innamal mu'minuna ihwa, tak berantakan. Itu yang dia jadikan, letakkan dasar itu ada sebagai jalan penyelesaian.
Itu di antara sebab tu apabila orang melakukan perkara tersebut tahabbtum akan menghasilkan simbol kasih sayang. Apa dia? Afsus salam bainakum. Iaitu dengan apa? Banyak menyampaikan salam. Kadang salam kita pun satu hal juga dah. Ya, dia punyalah laju assalam jadi sam. Ini juga satu hal juga kan. Dah mana sam tu apa? Celaka. Ya. Itu jadi mungkin lain bunyinya, ya. Assalamualaikum, dah assalamualaikum. Kalau dia mungkin ujung assalamualaikum, dia ada asalnya itu okey lagi, adalah excuse sikit. Ini misal assalamualaikum, kan? Dia mendoakan bukan doakan kesejahteraan, menekan kecelakaan. Sebagaimana Bani Israel bagi salam kepada Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah. Akhirnya apa? Itulah jadinya. Nabi pun dah dia mendoakan kecelakaan kepada kita. Itu jadilah ya yang apa tidak mau beriman, hanya mau bina Nabi. Islam tak. Kamu kenal tak kenal bagi salam dulu. Hatta kalau kita sama-sama, kadang majlis kita kan campur bermacam-macam bangsa. Salah tak? Kita tak salah bagi salam. Ya, kalau kita majlis resmi, ya biasalah kita resmi. Kalau saya dekat sekolah contoh, kat situ bermacam-macam bangsa. Kita akan bagi salam dulu kat situ. Assalamualaikum warahmatullahi adalah kepada orang Muslim. Ya, yang dia jawab dua Muslim. Salah tak salah? Sebagaimana hadisnya akan berikut katakan bahawa andai kata orang Bani Israel bagi salam, assalamualaikum ya Rasulullah, ya maka jawab waalaikum. Dah cukup lah. Ya. Sebagaimana Nabi SAW alal majlis fi ihtilat baina muslimin, bercampur antara muslimin wal musyrikin dan orang musyrik, orang-orang yang menyembah berhala, iaitu ibadul awthan, iaitu penyembah berhala, wal yahud dan orang Yahudi. Fassalam alaihim, maka Nabi pun beri salam ke atas mereka, ya, sebab bercampur yang akan jawab adalah orang Islam. Moga dalam percampuran itu, tapi kita ada cara dia. Kita beri salam, kemudian salam sejahtera juga kepada non-Muslim. Itu sebagai adab. Ya, tak salah pun. Ya, walaupun dalam ada setengah, apa ni orang Islam mana boleh beri salam kepada orang non-Muslim. Ya, mana istilahnya kalau dah bercampur tak salah. Tetapi kalau personal itu cukuplah dengan kita apa sama pagi, ya, sama petang. Salah tak salah pun. Ya. Itu di antara. Kerana apa? Islam mengajar kepada kita balik kepada Islam. Maka apabila letakkan Islam dekat di dasarnya, maka tidak ada kecamukan, tidak ada masalah yang berlaku pada hari ini. Ini yang menjadi masalah, berantakan tak habis-habis. Kerana apa? Itu dia, ya. Kerana bukan letakkan Islam sebagai dasar, ya. Maka akhirnya apa? Itu yang berlaku kita hari ini, ya. Tak tentu hal, ya. An Rasulullah la tuddu yahud wala nasra bisalam. Cuma kita jangan memulakan, ya. Kalau kita jumpa orang Yahudi, tak payah kita beri salam, cukuplah dengan apa, sama pagi, ya, sama petang, ya. Kalau kita non Muslim, apa salah? Tak salah pun, ya. Itu di antara sebagai penghormatan kepada sesama manusia. Okey, Allah SWT rasa cukup sekadar itu, ya, sembang-sembang kita pada malam ni. InsyaAllah kita bertemu lagi sempat akan datang sebelum kita menyambut puasa. InsyaAllah akan InsyaAllah kata asal bulan 2 nanti, 19 hari bulan tu akan mungkinnya kita menaikkan bulan puasa. Maka sambutlah puasa dengan bermula daripada bulan Rajab ni dengan penuh kegembiraan dan dengan penuh pengharapan, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekadar itu kebaikan mentara dengan saya jadikan majlis zikir Allah Taala daripada kita lepaskan pola dan hasanah. Al-Fatihah. Ya, kenapa ya? Syurga mustaqim, syurga mustaqim, alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma dzakkirna mimma nusina wa 'allimna jahilna. Allahumma hdina wa hdina waj'alna sawaban muhtada. Allahumma hdi ummataha min syarqil ardi ila maghribiha wa ma'izal islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri insana bi shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.